Sekarang ni meja aku letakkan satu lapik, yang mana lapik ni aku letakkan untuk halang daripada meja aku yang sebenarnya cala tau. Tapi memandangkan lapik dia ni pun dia jenis lembut, jenis kain macam ni, so macam tak ada function juga. Kalau aku nak buat something yang tajam, aku kena lapik dengan benda lain. Lepas tu barulah aku boleh buat benda-benda yang tajam dekat atas meja aku. So disebabkan tu, aku dapatkan satu, apa nama dia ni, mechanical board macam tu lah lebih kurang. Dia ada dua belah tau. Satu macam ni, satu lagi yang jenis ni ada corak-corak ni Aku mungkin akan gunakan yang ini je lah, sebab aku tak gunakan pun yang benda-benda belakang ni. So yang aku ambil ni adalah bersaiz 45cm x 60cm, sesuai untuk meja aku. Dan aku ambil warna hitam. Dia ada lagi saiz lain dan juga ada warna lain. Korang boleh pilih dalam link kat bawah kalau korang berminat. So mula-mula kena nyahkan semua benda-benda dekat atas meja ni. Lapik lama ni kita gulung dan barulah boleh letakkan lapik yang baru ni Saiz dia memang ngam-ngam aku ambil sama saiz untuk aku punya meja ni lah. Cantik elok je. So letaklah balik barang-barang atas dia supaya dia jadi rata. Nak buat benda tajam kat atas dia pun tak ada masalah, sebab dia tak ada pun cala ke apa ke, sebab material dia memang material yang boleh menahan benda-benda tajam. Kalau korang nak pakai, macam biasalah, link ada dekat bawah aku sediakan. Korang boleh pilih warna yang korang rasa sesuai untuk meja korang. Nice.